Makcik risau. Boleh tak awak cakap kat dia suruh dia kerja? Kalau cerita macam kita belagak pula dia macam dia yang approach kita lah macam tu. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar. Tapi like surprisingly that relationship macam lasted maksudnya daripada form 1 sampai form 5 orang yang sama. Dia yang suka saya tu. Saya biasa-biasa je. Tolong kejap. I hope dia happy je. Okay je. Pass is pass lah. Tak ada pun. Ingat-ingat lah. Tapi tak adalah macam angau apa nak balik. Tak adalah. Jadi ni waktu sekolah menengah, kita orang dulu dalam satu kelab. Habis SPM lepas tu dia kata nak bawa I keluar. So I pun pergilah nak keluar. So ikut kan. Sekali dia macam bawa kereta X-Trail. So I cakap lah kat dia, "Oh, you ada lesen ke?" Lepas tu dia kata, "Ada." Bohong. Yang bener. Lepas beberapa hari, mak dia call I, "Dia ni tak ada lesen lagi tau. Makcik risau. Boleh tak awak cakap kat dia suruh dia kerja sebab dia tak nak kerja." Hanger mana hanger? So I ghost dia. And I bahagia dengan yang baru, dia pun dah ada yang lain. Itu je.